Alhamdulillah dah sampai di Blackburn, markas Blackburn, markas tabligh Blackburn. Malam ni ada malam markas untuk orang kawasan sini. Inilah keadaan markas Blackburn, nampak di atas puncak bukit. Cuaca sekarang temperature dalam 16 macam tu, ada matahari tapi terasa lah anginnya sejuk. Markas ni dia 3 tingkat lah. Ya, tingkat memang di atas puncak bukit, angin pun kuat. Dengar kata kalau musim snow ni memang susah lah nak panjat ke atas ni. Boleh tengok kat bawah tu dia punya pemandangan. Kat bawah tu ada masjid lagi, Maki Masjid pun ada kawasan sini, kawasan perumahan lah sini. Bata merah nampak Nampak, boleh nampak kat sini kan pemandangan kan, turun bukit. Kat situ pun nampak macam kubah masjid juga kat situ. Allahualam. Suasana lepas maghrib di sekitar Maki Masjid di Blackburn nampak. Kereta semua parking dekat roadside kan. Biasalah di England ni memang tak ada parking kereta rumah kan. Yalah, tak banyak, tapi yang lain ni semua dekat roadside. Maghrib kat sini sekarang pukul 8 pukul 8 maghrib untuk mazhab Hanafi lah. Tapi kalau ikut waktu mazhab Syafi'i awal sikit, dalam pukul 5 macam tu kot Maki Masjid ni. Salam petang hampa. Lepas mayang Zuhur, lepas makan, gua masih dekat sekitar Blackburn, di kawasan penempatan sinilah. Kat sini nampak 80% orang Islam dan kebanyakan mereka adalah Indian lah, Indian yang generasi kedua ketiga macam tu. Dulu mak bapak mereka migrate datang sini, sekarang mereka mewarisi tempat ni lah dan menjajahi tempat ni 80%. Masya Allah, orang India kat sini bawa agama kat sini. Mak Saleh, bayangkanlah Mak Saleh hanya tinggal 20% saja kan. Kebanyakan mereka kat sini semua orang India, dan kebanyakan mereka daripada Gujarat lah, Gujarati. Bayangkan nanti ada masa gua sambung lagi. After Isya we are now moving out from Maki Masjid, going to Bolton, nampak about half an hour daripada sini. Baik, dah sedia. Tashkil pertama kami di sini di Bolton, di Masjid Ashrafiyah Masjid di Bolton. Ini keadaan pagi sebelum subuh kawasan penempatan dia. Kereta macam biasa di parking di roadside Bolton. Kita tengok macam mana keadaan dia nanti, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita ada dekat Queen's Park. Welcome to Queen's Park. Queen's Park ni located berhampiran dengan masjid yang kita keluar di Bolton ni. Kita ada buat jalan-jalan sikit untuk cari orang, untuk dapat kita cakap agama. Tapi pagi-pagi ni mana ada orang kan, tak tentu. Allahu Akbar. Ni building dia, Masya Allah. Rumah apa ni kan, di perhiasan rumah lama kot. This is Queen's Park dekat Bolton, nampak. Ada gagak kat sini, gagak putih ada, gagak hitam ada. Gagak ni jenis burung yang pendendam hampa. Gua pernah tengok satu channel lah, gagak ni kalau hampa kacau dia, lepas tu dia akan kacau hampa balik, dia dendam. Masya-Allah. Allahu Akbar. Ini burung macam-macam ada hampa. Pigeon ada, seagull ada, gagak pun ada. Ada orang bagi makan burung. Bird feeding. Masya-Allah. Hidayat ya Allah. Seluruh alam. Cuaca pagi ni temperature dalam 12-11 C dan keadaan sedikit windy nampak di Bolton sini, di Queen's Park. Allahu Akbar. Very hard to find people lah pagi-pagi ni kan, tak ada orang sangat. Mungkin dia orang masih beradu tidur. Masya Allah. Ini ada one couple, white man couple. Pagi ni pagi Ahad nampak, Sunday morning. Mungkin orang-orang kat sini masih tidur kot kan, dan sebab tak ramai sangat dekat park ni, dekat taman ni. Kita diberitahu community dekat sini so-so. Gua pun tak faham sangat so-so tu macam mana. Mungkin 50-50 kot. 50% Muslim community, the rest is non-Muslim. Gua rasa lah, gua agak kat sana ada pond lah, ada kolam lah. Masya Allah. Pagi ni di masjid yang kami dulu akan ada jur, akan ada macam mini jur. Orang-orang tempatan, karkun-karkun tempatan akan buat program sikit kan. Program antara program dia, program ambil karguzari daripada jemaah-jemaah yang pulang, jemaah-jemaah sinilah yang pulang daripada safar, jemaah 4 bulan, 40 hari, 3 hari kan. Dan di England ni bulan 9, 10, 11 katanya banyak program-program tabligh kan. Mereka akan sibuk lah orang-orang sini, dan dikatakan mesyuarat seluruh Europe pun akan diadakan di Blackburn, di markas Maki Masjid Blackburn. Dikabarkan Maulana Ma'lad pun akan datang
Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan kepada kami lah bersama-sama dapat hadir ke program mesyuarat tajur. Ni maple leaf apa? Maple leaf pokok yang apa tu? Yang daun dia jadi bendera Kanada tu, maple leaf. Sana maple leaf. Ada small pond dekat sini. Kita boleh tengok duck, itik-itik, masya-Allah. Allahu akbar. Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan semua binatang-binatang ni kan hebat. Masya-Allah. Normal garden macam dekat mana-mana tempat kan. Cuma di sini agak tenang. Pagi ni tak ada orang. Masya-Allah. Allahu akbar. Ni burung apa? Kam. Insya-Allah. Insya-Allah ada makanan sini. Datang. Meh. Nih. Allah bagi makan. Allahu akbar. Hebat Allah jaga hampa ni. Allah hantar macam orang jaga hampa makan. Kalau yang ini Masya-Allah. Allahu akbar. Ini hampa Bolton Council Queen's Park. Masya-Allah. Berusia lebih 156 tahun dah bangunan ni, building ni. Taklah lama sangat. Macam majlis pembandaran mereka dulu lah kat sini. Sekarang jadi tinggalan sejarah saja. Allahu akbar. So kita nak gerak balik ke masjid nak rehat. Pukul 10.30 nanti ada ta'lim sampai pukul 1 insya-Allah. We are now heading back to Maki Masjid dah siap bantu Haji Zul aktivate dia punya rice card dekat ATM.